Okay, so today we will continue with our lesson. So in the previous class, kita dah masuk 1.3 iaitu search. But before that, saya nak minta kepada semua pelajar untuk cari tempat yang boleh untuk menulis. Okay, boleh keluarkan nota. Okay, cara pembelajaran kita adalah dekat depan kita ada nota. And then lepas tu apa yang saya explain di dalam kelas ataupun dalam Google Meet ni you kena tulis lah. Okay. Supaya nanti you boleh rujuk you punya nota bila nak buat soalan. Okay. So supposedly by this week everyone should have their own lecture notes and tutorial question. Okay. Alright. So in the previous lesson kita nak tengok kita tengok 1.3 search. So kita dah buat beberapa example. Okay, so kita belajarlah apa itu search, apa itu rules of search, and then the operation of search, macam mana nak darab, tambah, tolak, bahagi dan sebagainya. And then kita nak kita belajar juga macam mana nak rationalize the denominator. So basically in order to rationalize the denominator, we should multiply dua benda lah. Yang pertama kita akan multiply itself kalau dia single, and then kalau dia ada partner you need to multiply dengan dia punya conjugate. So what is a conjugate? So basically conjugate ni is a opposite sign of the set. Okay, so kalau kita tengok contohnya macam kita ada 1 tambah set A, so dia punya conjugate adalah 1 minus set A. Kalau kita ada A minus set B, kita akan conjugate kita adalah A tambah set B. Alright. Okay, and then kita buat sedikitlah beberapa example. So yang ni more kepada operation. So operation ni sangat-sangat penting lah. Especially bila kita nak darabkan set yang ada nilai X. Alright, so hari ni kita sambung lagi kita punya example. Okay, so yang ini adalah contoh example apabila kita darabkan dengan conjugate. Okay, so kalau you perasan, okay, ni adalah kita punya numbers, and then kalau you tengok dia punya operation ni dia opposite lah, so tambah jadi tolak. So ini adalah contoh conjugate dia. Alright, so macam mana kita nak darab? So macam biasalah kalau you tidak mahir, you kena buat dia punya anak panah. Okay, so 2 set 3 darabkan dengan 2, so kita akan dapat 4 set 3. Okay, sebabnya 2 darab 2 4 kan, and then kita ada set 3, and then yang kedua kita ada 2 set 3. Okay, ni dah darab. Okay, yang kedua kita ada 2 set 3 darab negatif 3 set 3. So 2 darab dengan 3 dia akan jadi 6. Okay, so yang ni akan jadi negatif lah sebab dekat sini adalah positif. So positif darab negatif dia akan jadi negatif. 2 darab 3 akan jadi 6. And then set 3 darab dengan set 3 dia akan jadi 3. Okay, so yang ni kita dah belajar lah hari Isnin hari tu. Kalau kita darabkan set yang sama, kita akan hilangkan dia punya set. And then kita teruskan dengan tambah 3 darabkan dengan 2. So dia akan jadi 6. And then 3 darabkan dengan negatif 3 set 3. So dia akan jadi tolak. 3 darab 3 9. And then set 3. Okay, so kalau yang confused lah macam mana kita nak darabkan kalau dia tak ada set. Contohnya kita nak darabkan 2 set 3 darabkan dengan 2. Okay, so kalau you tak faham, you boleh imagine lah benda ni dia ada set tapi set dia adalah 1. Okay, so koefisien darabkan koefisien dia akan jadi 2 darab 2 akan jadi 4. And then set 3 darabkan dengan set 1 dia akan dapat set 3. Okay, so that's why kita akan dapat macam ni lah.
Okay. Okay, sekarang kita akan cuba simplify. So, once again, kita hanya boleh tambah ataupun tolak kalau dia set yang sama. So, 4 tolak 9 akan jadi negatif 5. Set 3 darab 3 akan jadi set 3. And then, negatif berapa? 6 darab 3, 18. 18 tambah 6. Negatif 18 tambah 6. Kita akan dapat negatif 12. Alright, so ini je lah yang kita boleh buat sebab kita boleh nak simplify lagi. Alright, so kita pergi kepada example yang seterusnya. Okay. So sama juga, kita akan darabkan 2 darab 2 akan jadi 12. Set 3 darab set 3 akan jadi 3. And then 2 darab 2 4. Set 3 darab dengan set 2 akan jadi 6. And then tambah 6 darab 8. 6, 12, 18, 24. Darabkan dengan set 6. And then tambah 4 darab 2, 8. So dia akan jadi 2 sahaja. So sama juga, kita hanya boleh tambahkan nombor dengan nombor and then set dengan set lah. So kita ada 12 darab 3 tambah 8 darab 2, 16. So dia akan jadi 52. Tambah, so 4 tambah 24. So dia akan jadi 28. Set 6. Alright, so ini adalah operation untuk set. Okay. So we go to the next example. Okay. Okay, we go to the next example. So next example kita dah masuk kepada rationalize. So rationalize ni yang saya bagi tahu tadi lah. So in order to rationalize, we need to multiply dengan dia punya itself ataupun conjugate. Okay. So kalau dia single, kita akan darabkan dengan itself lah. Kalau dia apa? Kalau dia ada partner macam ni, then kita kena darabkan dengan dia punya conjugate. Okay. So we go to the example 5, question number 3. So first kali kita nak rationalize 5 set 3 lah. So ni yang macam saya cakap tadi, kalau di single macam ni, kita darabkan sahaja dengan diri sendiri. Alright. So kita darab je dengan diri sendiri. So kita akan dapat 5 set 3 bahagi dengan set 3 darab dengan 3 akan jadi 3. So dapatlah jawapan dia. Okay. And then yang ini pun sama. Sebabkan dia single je, so kita akan darabkan dengan diri dia sendiri. So dia akan jadi 3 set 3 bahagi dengan 2. So set 3 darab 3 akan jadi 3. So kita akan dapat 3 set 3 bahagi dengan 6. So dia akan jadi 1/2. So jawapan dia set 3 bahagi dengan 2. Alright. So suka untuk saya ingatkan bahawa the reason why kenapa kita rationalize ni ataupun darabkan dengan dia punya itself or the conjugate, basically disebabkan kita punya set tu berada di bawah. Okay. So contohnya macam ni, dia dekat bawah kan. So bila didarabkan dengan dia punya itself, dia akan hilang. Dia punya set dekat bawah, dia akan berada di atas. So kalau katalah you buat rationalizing tapi dia masih lagi ada set dekat bawah, then sama ada you salah kira ataupun you punya conjugate ataupun you punya multiplication tu salah lah. Okay. Alright, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So yang ini adalah contoh yang ada partner lah. So, kita ada 7 tolak set 2. So dia punya conjugate adalah 7 tambah set 2. Okay, saya nampak asalnya dia tolak, conjugate dia kita tambah. And then macam biasalah, satu darabkan dengan bahagian atas. So yang ni tidak berubah lah sebab darab dengan 1. Okay, bahagian bawah kita akan darab 1/1. So dia akan jadi 49 tambah dengan 7 set 2.
So yang ni pun dia akan jadi 7 set 2. Then last kali kita akan dapat tolak 2. Okay, so bahagian atas dia tak berubah. Di bawah ni kalau you tengok, inilah yang you akan dapat. Okay, so kenapa kita dapat macam ni? Sebab bila kita tolak, dia akan jadi kosong. Okay, so dia akan tinggal nombor sahaja. Maksudnya yang tak ada set lah. So 49 tolak 2 akan jadi 47. Alright. Okay. Tetapi dalam kita punya latihan biasanya kita akan cuba untuk pecahkan dia punya fraction ni. So macam mana nak pecahkan? So kita akan bahagikan dia macam ni. Okay. First kali 7/47 tambah set 2 bahagi dengan 47. Okay. Tapi depends on the question lah. Sama ada nak dalam bentuk yang macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Tapi biasanya kita akan buat dalam bentuk yang bawah ni. Alright. Kita pergi kepada example yang seterusnya. Okay. So, bila you tengok, you akan agaklah okay, apa dia punya conjugate. So, conjugate dia adalah 5 tambah dengan set 3. Bahagi dengan 5 tambah dengan set 3. Okay. And then, yang bahagian atas ni kita darab jugalah macam biasa. Sebab ada nilai. So, dia akan jadi 5 darab 10 kuasa 3 tambah 2 darabkan dengan 3. And then bahagi dengan, sama juga, kita akan dapat 25. And then tambah 5 set 3 tolak 5 set 3 tolak dengan 3. Okay, yang atas ni kita tak boleh nak simplify lah. Okay, so yang bawah ni macam biasa. Kat sini you akan dapat kosong. So kalau you dapat kosong dekat bahagian bawah ni, maksudnya conjugate you betul lah. Okay. Tapi katalah you darab-darab, tiba-tiba dia tak dapat kosong. Maksudnya dia masih ada lagi set. Then that mean your conjugate salah. Okay. Alright, and then kita tolak lah 25 tolak dengan 3. 25 tolak 3, 22. Alright, sesama juga. Kalau kita nak simplify, kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Okay, 10, 22 boleh simplify ke? 10 bahagi 22. Okay, so kita akan dapat 5/11 tambah 6 bahagi 22. Boleh tak? Kita akan dapat 3/11. Alright, so once again, biasanya dalam jawapan, kita akan bagi dalam bentuk yang paling simple. So, inilah cara macam mana kita nak simplify. Ini dapat dia bahagi 1 and kita bahagi 2. So dia macam pecahan yang kita buat lah. Alright, next question kita ada set 17 tolak set 5 bahagi dengan set 17 tambah set 5. Okay, so yang ni dua-dua ada set kan. So kalau you tak tahu nak ubah yang mana satu, you pilihlah yang tengah. Okay, so kita akan dapat set 17 tolak set 5 bahagi dengan set 17 tolak dengan set 5. Okay, sebenarnya dia tak kisah, boleh je nak ubah yang dekat bahagian depan ataupun dekat bahagian set. Sebabnya yang paling penting adalah conjugate ni kita akan ubah dekat bahagian set. Maksudnya ubah positif ke negatif ataupun negatif ke positif. Tetapi kalau ada dua-dua set, better you ambil yang bahagian tengah. Dia tak kisah sebenarnya tengah ke depan pun boleh. Cumanya jangan ubah dua-dua sign. Maksudnya kalau dekat sini you dah pilih tengah, then yang depan ni dia akan stay positif lah. Jangan tukar dua-dua. Sebab kalau tukar dua-dua, dia tak jadi conjugate lah. Okay. Alright. So dekat sini kita akan darab macam biasa juga. So set 17 darab 17 akan jadi 17.
set 17 tolak set 5 akan jadi set 17 darab 5. And then tolak 5 darab 17. And then positif 5. And then bahagi dengan, so sama juga, kita akan dapat 17. And then tolak 17 darab 5. Ataupun boleh kira terus, 17 darab 5. Saya akan dapat 85. And then yang ini akan jadi tambah 85. And then last kali you akan dapat tolak 5. So once again, kalau you tengok dekat bahagian ni, sepatutnya dia jadi kosong. Okay. So kalau dia jadi kosong, maksudnya betul lah you punya conjugate. Kalau dia tak dapat kosong, then you punya conjugate masih salah. Yang ni kita tambahkan lah, 17 tambah 5 jadi 22. And then yang ini dia negatif. So maksudnya dia akan jadi tambah. Dia negatif 85. Okay, so tolak, sorry. Dia akan jadi tolak 2, 85 bahagi dengan 17 tolak 5. 7 tolak 5, 12 lah. Okay, so once again macam mana kita nak simplify, kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Okay, so kalau boleh simplify 22 bahagi 12. Kita akan dapat 11/6 tolak 1/6. Okay, so ini adalah dia punya jawapan. Okay, so inilah cara macam mana kita nak darabkan conjugate lah. Alright, and kalau you tengok jawapan kita memang dekat bahagian bawah tu dia dah tak ada set. Okay, set dia masih ada, tapi dia akan berada di atas lah. Okay, so itulah reason kenapa kita rationalize. Because kita tak nak kita punya set ada berada di bawah. Alright, so ada lagi example. Alright, so kita tengok soalan 4A. So yang ini contoh-contoh soalan exam lah. Okay, dia sedikit susah. A little bit complicated. Di mana dia ada dua conjugate ataupun bukan dua conjugate, dua set lah. Okay, so macam mana kita nak simplify? So dia ada banyak cara sebenarnya. Okay, depends macam mana you selesaikan dia. Tetapi one of the way cara nak simplify dia adalah kita boleh samakan dulu dia punya denominator. Okay, so macam mana nak samakan? So basically kita akan darab silang lah. Okay, so yang bahagian atas ni kita akan darab dengan 1 tambah set 2. Okay, lepas tu tolak. So yang atas ni kita akan darabkan dengan 1 tolak set 2. Okay, darab silang. And then bahagian bawah ni kita boleh darab lah. So yang ini kita akan darabkan dengan 1 tambah set 2. Okay, so bahagian bawah, bahagian atas kita akan cuba simplify. So macam mana simplify, yang darab masuk lah. 1 darab 1, 1 tambah set 2 tambah set 2 tambah 2. Then tolak set 2 tolak set 2 tambah 2. And then bahagi semua, so kita akan dapat 1 tolak set 2 tambah 2 tolak set 2 tolak 2. So once again, kalau you nampak, kita akan dapat kosong dekat sini. Okay, alright, and then bahagian atas kita akan cuba simplify. So kita akan tambahkan lah, 1 tambah 2, 3 tolak 1, 2.
2 tambah 2, 4. Kan? 3 tolak. 3 tolak 1 tambah 2 tolak 1 tolak 2. Apa jadi kosong? Sekejap ni 2 tolak 1 tolak 2. Oh, okay. So dia akan jadi kosong. And then yang ni kita boleh tambah lah. Set 2 tambah set 2. Tak apa, saya simplify kan dulu. 1 tambah 2 set 2 tambah 2. Ataupun kita boleh tambah 3 tolak. Okay, so yang ni 1 tambah 2 akan jadi 3. So dia akan jadi 3 tolak 2 set 2. Bahagi dengan 1 tolak 2 akan jadi negatif 1. Alright. So macam saya cakap tadi akan jadi kosong. And then yang bahagian atas dia akan jadi 2. So ini tambah. Sebab sini negatif. So dia akan jadi 4 set 2 bahagi dengan negatif 1. Alright. Tapi biasanya negatif 1 ni kita akan bawa naik atas. So jawapan dia negatif 4 set 2. Alright. So itu salah satu cara macam mana kita nak simplify lah. Okay. Alright. So untuk soalan B. Okay, soalan B ini adalah homework. Okay. Homework ni apa? Okay, homework ni kamu kena buat lah. Okay, lepas habis kelas nanti you buat. And then next week saya akan panggil seorang untuk tunjukkan dia punya jawapan. Okay. So make sure everyone buat soalan ni and then minggu depan next class lah. Kita akan panggil seorang untuk tunjukkan dia punya jawapan. Alright. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Example yang seterusnya. Oh bukan. Okay, kita dah masuk kepada solving equation. Okay. So kalau sebelum ni kita dah belajar indices. So kita pun belajarlah macam mana nak solve bin indices. So untuk set pun kita akan belajar macam mana nak solving set. Macam saya mention sebelum ni, biasanya untuk exam dia akan tanya soalan berkaitan dengan solving lah sebab dia lebih susah dan complicated compare dengan simplify biasa. So make sure you focus and then tengok macam mana kita nak solvekan equation of set sebab dia agak susah lah compare dengan indices. Alright, so kita tengok soalan yang pertama ataupun example yang pertama. Okay, before that saya explain sikit lah macam mana kita nak square both side. Basically apabila kita nak solve equation of set, kita kena buat satu method yang kita panggil sebagai square both side ataupun SBS. Okay, so apa itu squaring both side? So nama pun squaring both side, basically kita akan squarekan both side lah. Okay, contohnya kita ada apa X tambah 2 samaan dengan punca kuasa 2. So SBS ni basically kita kuasakan 2. Okay, and then kita selesaikan lah. And untuk set kita ada penambahan step di mana selepas kita dapat nilai X tu, kita kena buat kita panggil sebagai recheck lah. Okay, recheck. Maksudnya kita kena tengok dia punya nilai X adakah menepati kita punya persamaan. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok macam mana apa yang dimasukkan dengan recheck. So kita pergi kepada example yang pertama, example 6. Okay, so apabila kita nampak je set, kita tahu kita akan menggunakan squaring both side. Okay, tapi nak square both side tu ada dia punya syarat ataupun dia punya terms lah. Okay, yang pertama sekali, kalau boleh you kena make sure set tu dia single.
Ya, apa maksud single? Maksudnya kalau boleh, set tu dia satu je dekat sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kalau boleh, kita tak nak ada tambah ataupun tolak. Contoh, soalan yang pertama ni kita ada set 2x tolak 1 tolak dengan 5. Okay, so dekat sini kita ada tolak 5 kan. So apa yang boleh kita buat, kita pindahkan dia punya 5. So kita akan dapat 2x tolak 1 bersamaan dengan 5. So dia dah single lah, maksudnya dia ada satu je. Lepas tu barulah kita boleh square both side. Alright, sebab kalau kita buat square both side dekat sini, tanpa memindahkan dia punya 5 ni, dia akan jadi sangat complicated. And I don't think kita boleh selesaikan lah. Okay, so make sure your set adalah single, then barulah kita boleh square both side. Okay, so macam mana nak square both side? So macam saya kata tadi, kita squarekan sahaja kedua-dua, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay. Alright, so lepas tu, apa yang kita kena buat adalah kita akan hilangkan dia punya set. Okay, so macam macam kita belajar sebelum ni kan, apabila kita ada set A and then kita square kan, basically kita akan tinggal A sahaja. Okay, sebab square root dengan square dia akan hilang. Sama lah dengan case macam ni, so dia akan tinggal yang dalam set sahaja. 5 kuasa 2 bersamaan dengan 25. Okay, dapat So inilah yang kita panggil sebagai square both side. So bila kita dah square both side, basically kita punya equation tu ataupun persamaan tu adalah just a ordinary equation lah, yang kita dah pernah buat, yang you dah pernah belajar di sekolah menengah. Okay, so dia tinggal x sahaja, then you pindah-pindahkan je lah. So dapatlah 2x bersamaan dengan 26. So x bersamaan dengan 20. 6 bahagi 2, 13. Okay, so supposedly penambahan dekat bahagian squaring both side sahajalah. Okay, sekarang ni kita nak buat step yang seterusnya, iaitu recheck. Okay, so apa itu recheck? Alright, so apabila kita dapat nilai x, kita kena check adakah dia menepati kita punya persamaan. Okay, maksudnya apa? Okay, kita boleh buat kotak. Okay, yang ni kita boleh okay, apa maksud LHS tu left hand side and then right hand side and then kita ada x. So ni kita panggil sebagai recheck. Okay, so dalam kes ni disebabkan kita punya x ada satu je, so kita ada satu je lah, 13. And then apa yang kita kena buat adalah kita masukkan 13 ni dalam kita punya equation. Okay, jangan masukkan dalam equation yang kita dah ubah. Kita masukkan dalam soalan lah, senang cerita. Okay, so contohnya sebelah kiri kan, sebelah kiri kita ada punca kuasa. Di sebelah kiri kita ada punca kuasa 2 darab dengan 13 tolak dengan 1 tolak dengan 5. Ya, ataupun you boleh tekan je lah kalkulator senang-senang. Dia tak payah tunjuk pun tak apa, you tunjukkan yang kotak ni je. Alright, so tekanlah kalkulator, saya akan dapat 2 darab 13 26 tolak 1 tolak dengan 5. Saya akan dapat kosong dekat sini. Okay, and then sebelah kanan pula, okay, sebelah kanan dia memang dah kosong, so kita akan letak kosong. So kalau sama, barulah kita boleh terima jawapan dia. Tapi kalau lain, contohnya sebelah kiri dapat 1, sebelah kanan dapat 5. So lain kan, so maksudnya dia tidak menepati kita punya persamaan, then you kena reject lah jawapan tu. Okay. Okay. So kalau you tak faham, you boleh kita buat lagi satu example.
macam mana kita nak selesaikan ataupun nak solving nilai X. So macam saya cakap tadi, make sure your set adalah single. So you pindahkanlah X tolak dengan 1. Lepas dah single, barulah kita buat squaring both side. Kalau both side tu semua. Okay. Lepas tu, kuasa 2 dengan square root ni dia akan hilang. So tinggallah yang dalam set sahaja. Tapi disebabkan yang ni dia tolak 1. So you kena expand lah. Expand macam biasa. Tapi macam saya cakap, kalau kita ada tambah ataupun tolak ni, you kena expand dia 2 kali. Sebab apa? Ada pelajar dia bijak pandai, dia expand macam ni. X squared tolak 1 kuasa 2. So yang ini salah. Okay. Tapi I am very sure lah nanti akan ada yang buat. So make sure take note. Jangan tengok je benda lah ni. Tulis. Okay. Tulis. Cakap tak boleh buat X tolak 1 kuasa 2 bersamaan dengan X squared tolak 1 squared. Okay. Tak boleh buat. Tulis dalam nota tu. Jangan tengok je. Alright. Okay. So bila kita kena expand, kita kena darab 2 kali lah. So dia akan jadi 3x tambah 1. So dia akan jadi x squared tolak 2x tambah dengan 1. Okay. So disebabkan kita ada persamaan kuasa 2. So macam biasalah. Yang ni pun kita dah bagi tahu banyak kali. Apabila kita ada persamaan kuasa 2. Apabila kita ada persamaan kuasa 2, kita kena factorize dia. Okay. So yang ni kita simplify dulu. So dia akan jadi 5x. So dia akan jadi x tambah. Oh ni tambah. So dia akan jadi bersamaan dengan kosong. So tekanlah kalkulator tu kalau tak tahu nak factorize. So you akan dapat dua jawapan. X tolak kosong dengan X tolak 5. Okay, so you akan ada dua jawapan. X bersamaan dengan kosong dengan X bersamaan dengan 5. Okay. So daripada sini. Macam saya kata tadi, kita kena buat recheck. Okay. So kita buat recheck. Okay, so nak senang buatlah kotak-kotak macam ni. Okay, so X yang pertama kita ada kosong, X yang kedua ada 5. So, saya emphasize lagi sekali, you masukkan dalam original equation. Okay, jangan masukkan dalam equation yang dah diubah. Okay, masukkan dalam soalan lah. Okay, so dekat sini, you boleh terus tekanlah kalkulator sebenarnya. Okay, tapi apa yang kita buat, kita make sure sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah sama. So contohnya kalau kita masukkan kosong, dia akan jadi 2. Okay, left hand side. And then right hand side, kita ada X kan. So X adalah bersamaan dengan kosong. Okay, so nampak tak? Sebelah kiri dengan sebelah kanan dia berbeza. So kalau berbeza, maksudnya kosong ni tidak boleh diterima sebagai jawapan. Maka kita akan reject. Okay, so ni adalah contoh jawapan yang tidak diterima lah. Tadi tu sebab dia ada satu jawapan je. Tapi yang ni kita ada dua jawapan. So kosong tu tidak diterima. Alright. And then kita masuk pula 5. Okay, kita masuk pula 5. So yang ni boleh tekan je kalkulator. Okay. 5 darab 3, 15. 15 tambah 1, 16. So 16. 1, so dah akan dapat 5. Okay, sebelah kanan adalah X kan. So X adalah 5. So sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah sama. So bila sama maka diterimalah sebagai jawapan. Alright. So dia ada possibility lah dua-dua jawapan tu diterima. Ada juga possibility satu jawapan je diterima. Ada juga possibility dua-dua jawapan tidak diterima. Okay. Tetapi jaranglah, biasanya akan ada at least
satu jawapan. Alright. So dapat macam mana kita nak solve equation of set. Okay. So kita pergi kepada soalan ataupun example yang seterusnya. Okay. So kalau tadi you perasan kita punya set ada satu je. Okay. So example 1 dengan example 2 kan. Tetapi untuk example yang ketiga ni dia ada 2 set. Macam mana pula? Okay, macam mana pula kalau ada 2 set? Okay, sama juga macam tadi. Kita kalau boleh nak make sure your set dia adalah single ataupun dia kalau boleh sebelah kiri tu ada satu set je. Okay. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh pindahkan set yang kedua ni ke sebelah kiri. So kita akan dapat X tambah 13 bersamaan dengan 2 tambah set 7 tolak dengan X. Okay. Walaupun you tengok sebelah kanan ni dia ada tambah 2. Tapi itu memang tak boleh nak buat apalah. Sebab kalau you pindahkan 2 tu nanti sebelah kiri pula yang ada 2. So ini adalah the best condition lah untuk kita selesaikan selesaikan dia. Yang penting at least satu set tu dia single lah. Okay. Okay, lepas tu yang biasa kita akan share both side. Okay. So yang sebelah kiri ni dia tak ada masalah sebab dia akan jadi X tambah 13. Tapi sebelah kanan ni jadi masalah sebab dia ada kuasa 2. Okay. So once again kalau ada kuasa 2 macam ni you kena expand. Okay, saya dah bagi tahu kalau ada lagi yang buat 2 kuasa 2 tambah dengan 7 tolak X. Okay, maksudnya memang you tak fokus lah dekat kuliah ni. Alright. So now untuk sebelah kanan ni kita akan dapat 4 tambah 2 set 7 tolak X tambah 2 set 7 tolak X tambah dengan 7 tolak X. Okay, inilah reason dia kenapa kita perlu tahu untuk darab ataupun multiply set. Sebab yang ni memang tak boleh nak guna calculator sebab dia ada X. Okay. So pentinglah you tahu macam mana kita nak selesaikan ataupun darabkan dengan set. Okay. So now kita akan cuba simplify. So kalau you tengok kita masih ada lagi set. So selagi ada set, selagi itulah you kena buat squaring both side. Okay. Tapi berbalik kepada condition kita, make sure your set adalah single. Okay. So kalau you tengok kita ada banyak lah set ni dekat sebelah kanan ni kan. Okay. So kita cuba simplify. So kita ada 4. 4 ni boleh tambah dengan 7. So dia akan jadi 11 tolak dengan X. And 2 dengan 2 boleh jadi 4. Sekejap. 7 tolak X. Okay. 2 tolak. Okay, betul lah. Okay. So dekat sini, macam saya kata tadi, berbalik kepada condition yang pertama, make sure your set adalah single. So yang selain daripada set tu, you boleh pindahkan ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. So dia akan jadi 2X, 13 tolak 11 akan jadi 2. Okay. So dekat sini bila kita punya set dah single, barulah kita akan buat lagi sekali squaring both side. So dekat sini kita ada 2 kali lah kita kena buat SBS ni. Okay. So benda ni boleh berlaku banyak kali. Tetapi untuk level metrik biasanya kita akan solve kan ataupun kita akan SBS ni 2 kali je lah. Okay. Sebabnya kita akan jadi 2 4x squared tambah 48x tambah dengan 4 bersamaan dengan 16 darabkan dengan 7 tolak x.
So kalau you tengok kita dah hilang dah ataupun dah tak adalah set tu. So bila dah tak ada set ni memang kita akan terus cari dia punya X. Okay, so kita akan dapat 4x² tambah dengan 8x tambah dengan 4 apa 16 darab 7. 16 darab 7. Kita ada 112 tolak dengan 16x. And then kita boleh pindahkanlah semua ke sebelah kiri. Okay, so yang tinggal 4x², 8 tambah 16. 24, 24 tolak 112. Tolak 108 bersamaan dengan kosong. Okay, so kita ada satu persamaan kuasa 2. So macam biasalah untuk kita solvekan kita punya X, kita kena factorize. Alright, factorize. Okay, saya beritahu lagi sekali untuk selesaikan persamaan kuasa 2 kita kena factorize. Okay, sebelum kita factorize kita boleh simplify dulu. Okay, saya sambung dekat sini . So dia akan jadi x² tambah 24 bahagi dengan 4, dia akan jadi 6. And then 108 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 27 bersamaan dengan kosong. Alright, lepas tu macam biasalah tekan kalkulator samaan dengan kosong. Okay, so setiap kali kita selesaikan dia, kita kena buat benda ni. Okay, you tak boleh terus tulis dia punya jawapan. Sebab yang bracket ni, factorization ni, you akan ada markah. Okay, so dapatlah jawapan dia X bersamaan dengan negatif 9 dengan dengan 3. Tapi macam saya kata tadi, kita kena ada check answer. Check. So macam biasalah. Kita ada left hand side, kita ada right hand side. And then kita ada X. So X kita ada 2, negatif 9 dengan 3. Okay, so yang ni saya terus tulislah jawapan dia. Sebab kamu pun tahulah macam mana dapatkan dia punya left hand side dengan right hand side ni. You masukkan dalam original equation. So sebelah kiri you akan dapat negatif 2, sebelah kanan you akan dapat 2. So once again, dia berbeza jawapan. So kita boleh reject. And then yang 3 pula, you akan dapat sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. So maka jawapan akhir hanyalah 3 sahaja. Okay, walaupun kita ada 2 jawapan iaitu negatif 9 dengan 3. Tetapi disebabkan negatif 9 tu dia tak sama apabila kita masukkan sebelah kiri dengan sebelah kanan tu, maka kita hanya terima X bersamaan dengan 3 sahaja. Okay. Okay, so itu adalah cara lah macam mana kita nak selesaikan apabila ada 2 set. Okay, so untuk solving equation ni sebenarnya dia tidak what we call, dia tak banyak lah yang dia boleh tanya. Dia boleh tanya sama ada satu set, boleh ada 2 set, ataupun soalan yang keempat dia ada 3 set. Okay, so macam mana pula kalau kita nak selesaikan kalau dia ada 3 set? Okay, so kita tengok. So dia akan jadi lagi panjang lah. Jadi kalau ada satu set tu pendek je, tapi kalau dia ada 2 set ataupun lebih daripada 2, lagilah panjang. Alright, kita tengok pula soalan 4. Okay, soalan 4 ni dia ada 3 set. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Tengok Okay. So macam saya kata tadi, kalau boleh kita nak ada single set. Tapi kalau kita tengok sebelah kiri tu dia dah ada 2, sebelah kanan ada 1. So ini adalah the best condition lah. Sebab kalau you pindahkan pun dia akan jadi sebelah kanan tu ada 2. Sama juga. Okay, so you boleh terus buat dia punya squaring both side. Okay, yang menjadi masalah adalah yang sebelah kiri ni. Okay, sebelah kanan ni tak ada masalah, dia akan jadi X tambah 2 sebab dia dah memang single. Tapi yang sebelah kiri ni you kena lagi sekali saya cakap, kalau dia ada melibatkan macam ni, kita kena buat 2 kali.
ataupun kita kena expand dia 2 kali. So 3x tambah 1 tolak 2x tolak 1, darab lagi sekali 3x tambah 1 tolak square 2x tolak 1. Okay. Okay, so macam biasalah kita akan darab satu-satu. Ni darab ni darab ni. Okay. So disebabkan dia sama, so dia tinggallah 3x tambah 1. So yang ni dia akan jadi negatif. Okay, 3x tambah 1 darabkan dengan 2x tolak 1. Okay, so kita dah belajar kan, kalau kita darabkan A darabkan dengan B, so dia akan jadi A, B. So kita akan apply benda yang sama. Okay, then kita darab lagi benda ni, so dia akan jadi tolak 2x tolak 1 darabkan dengan 3x tambah 1. And then last one kita akan jadi tambah, kita akan hilang lah set dia, 2x tambah 1 bersamaan dengan 2. Alright. Okay, so yang ada set ni kita kekalkan dia, yang tak ada set kita pergi sebelah kanan. Okay, so yang ini apabila kita tengok dia punya dalam adalah sama. So bila sama, bila kita tolakkan negatif dengan negatif, dia akan jadi negatif 2 dalam kurungan 3x tambah 1 darabkan dengan 2x tolak 1. So yang tak ada set tu kita pindah sebelah kanan supaya kita boleh tambah. So dia akan jadi x tambah 2 tolak 3x tolak 1 tolak 2x tolak 1. Okay, so kalau kita tambah dia akan jadi x tolak 3 negatif 2 dia akan jadi negatif 4x. 2 tolak 1, 1 tolak 1, kosong. Kan? 2 tolak 2, 2 tolak 1, 1. Macam jadi kosong. X tambah 2. Okay, 2. Sekejap 2. 2 tolak 1. Lepas tu dia akan jadi tambah 1. Okay, dia akan jadi 2 lah. Okay, dia akan jadi sebab di sini asalnya adalah negatif. Oh, this one. Sorry. This one tolak 1 So dia akan jadi tambah. Dia akan jadi tambah 2. Okay. So now yang sebelah kiri ni dia akan jadi negatif 2. Okay, ini kita darab masuk. So dia akan jadi 6x squared tolak x tolak dengan 1. Okay, lepas tu barulah kita buat lagi sekali squaring both side. Okay, sebab apa, selagi ada set, selagi itulah you kena squaring both side lah. Okay, sebab itu je cara untuk kita hilangkan dia punya square root. Okay, so kita akan dapat, so dia akan jadi negatif, dia akan jadi 4 dalam kurungan, so dia akan hilang. So yang ni dia akan jadi 4x square tolak 4x tambah dengan 1. Bukan, dia akan jadi tidak darab 2, 8. Okay, dia akan jadi 8. 8 darab 2, 16. So ini akan jadi 2. 2 darab kasih 2, 4. Okay. Alright. So dekat sini kita ada persamaan kuasa 2 lah. So kita akan simplify dia. Alright. So bila kita simplify, kita boleh darab ataupun boleh bahagi. So kalau kita bahagi dekat sini, so dia akan jadi 8 bahagi 4, 2x squared. Tegak. Okay, 2x squared tolak 16 bahagi dengan 4x tambah dengan 1. Okay, sorry yang salah. Sini bukan 8, sini 16. Okay, 16 bahagi dengan 4. So kita akan dapat 4. Okay.
Lepas tu barulah kita tolakkan dia. So 6 bahagi 4 akan jadi 2x². Tambah dengan 3x. And then kita ada tolak 2 bersamaan dengan kosong. Okay. Alright. So sambung kat bawah ni. Okay, so macam biasalah apabila kita ada persamaan kuasa 2, kita akan factorize. So kita akan dapat 2x tolak 1 darabkan dengan x tambah 2 bersamaan dengan kosong. So kita akan dapat dua jawapan lah, x1/2 dengan x bersamaan dengan negatif 2. So once again, kita tak boleh nak terima dua-dua jawapan lah. Maksudnya kita kena buat recheck dulu, adakah kita boleh terima dua-dua jawapan. So macam biasa, left hand side and then right hand side, and then kita ada nilai x. Nilai x kita ada 2, iaitu 1/2 dengan negatif 2. Okay, so macam cakap, kita akan masukkan dalam kita punya original equation. Okay, maksudnya kita kena masukkan dalam ini. Alright, okay. So, okay, saya bagi contoh kita masukkan 1/2. Apa kita? Okay, yang pertama 3x, 3 darab dengan 1/2 tambah dengan 1 tolak punca kuasa 2 darab dengan 1/2. Okay, tolak dengan 1. Okay, so bila tekan kalkulator, kalau you try calculator, dia akan tulis math error, I think. Okay, math error. So kenapa dia math error? Sebab dekat sini you akan dapat punca kuasa kosong. Okay, so which is tak boleh lah. So apabila you jumpa soalan yang macam ni ataupun jawapan yang macam ni, kita akan tulis bukan ini, sorry. Yang ini you akan dapat 1.581. So yang sebelah kanan pun you akan dapat 1.581. Yang jadi masalah adalah kalau dia negatif, yang dia negatif 2. Contohnya 3 darab negatif 2 tambah dengan 1 tolak 2 darabkan dengan negatif 2 tolak dengan 1. Okay, so kalau dia tekan kalkulator kat sini, dia akan jadi negatif 4 tolak dengan 1. So dia akan jadi negatif 5. Okay, punca kuasa negatif 5 ni dia memang tak ada solution. Maksudnya kalau you tekan kalkulator, you akan dapat math error. Okay, you tekanlah kalkulator tu, you akan dapat math error. Okay, math error ni kenapa? Sebab apabila kita ada surd, kita tak boleh ada negatif dalam dia. Okay, so kalau case macam ni, biasanya kita akan tulis sebagai undefined. Okay, maksudnya kita tak ada solution. Okay, tapi sebelah kanan ada solution iaitu kosong. And then yang bahagian bawah kita akan dapat 1.581, yang ini pun 15.81. Okay, so by kita punya checking tu, 1/2 ni kita boleh, sorry ya Allah, terbalik. Okay, yang negatif 2 ni 1.581. Yang negatif 2 undefined. Yang sebelah kanan kosong. Okay, so maksudnya yang satu negatif 2 ni kita akan reject. Okay, maka jawapan akhir adalah X bersamaan dengan 1/2 sahaja. Okay, so dia agak complicated lah untuk 3 set ni. Okay, tapi you jangan risau. Yang penting adalah you kena mahir dulu kalau dia 1 ataupun 2 lah at least set. Yang 3 ni actually quite jarang lah keluar. Okay, tapi ada je possibility untuk keluar dalam exam. Okay, alright. So rasanya itu sajalah untuk hari ni.
Dah habis pukul 40. So, okay, boleh screenshot dulu attendance and then saya akan tutup dalam pukul 11. Okay. Sekejap, dalam ni ada 79 orang. So supposedly akan ada so ada 4 orang yang tidak hadir. So saya mohon supaya tidak memberikan link ni kepada pelajar yang tidak hadir. Okay, saya akan cross check kalau dia tak masuk tapi nama dia ada, kenalah nanti.